Hello, Assalamualaikum. Saya daripada pihak management Lalaport. Dia bagi surat ni. Akak jangan buka depan saya. Akak kena buka lepas saya dah keluar dari sini. Okey? Saya gerak dulu akak. Bye-bye. Bye-bye. Alright. Jangan tengok. Jangan tengok. Jangan tengok. Yo, what's up Mr. Syahid dia. Okay guys, so sekarang ni kena buat kerja gila. Jom pergi kedai buku dulu. Dekat sana dulu. Lepas tu baru aku beritahu apa kat sana. Kerja gila apakah Mr. Syahid Khan hampa ni nak buat apa? Okay, so jom, let's go. Semalam kereta ni TS tau. Bukan TS, teh tarik tumpah. Cuci, besok pagi semut. Nampak? Ni aku sidai bagi kering. Semut, nampak tu semut. Nampak semut, nampak. Apa aku nak buat lagi? Apa aku nak buat lagi cerita? Semut dengan kereta aku ni tak ada beza. Dia akan lekat pemanjangan macam mana kuku dengan isi dengan kuku, spender dengan seluar dengan spender. Macam tu lah semut dengan kereta aku. Aku tak nak buat apa guys. Alright guys, so sekarang ni kalau sampai dekat kedai buku Yakin Store. Cuncun ada parking. Okay, so jom sekarang ni kita pergi photo stick jap. Satu benda ni aku nak photo stick. And benda ni hari ni aku nak bagi kat orang. Photo stick dulu lah baru cerita kat apa. So sini semua ada macam-macam guys kedai buku. Uish, susah gila dalam KL jumpa kedai buku. Akak, yang ini saya nak 20 keping. Aku pelik lah. Aku masuk kedai buku, aku jadi rambang mata tu. Uish, jadi macam minat tu. Lain macam betul lah. Tapi macam, barang ni, ini. Barang ini. Dia just macam nak tengok. Bukan nak beli pun. Ini macam ni nak tengok. Dulu waktu aku sekolah rendah semua, aku dah buat macam-macam pakai benda ni. Macam tu itu Guys, akak ni kerja seorang. Aku kena tolong dia sekali. Aduh, kesian. Pula dia macam rushing. Ni dia tengah print aku punya. Saya aku tunjuk apa paper tu. Aduh, besar lah pula. Hampa baca tu. Hui. Topi lah sibuk lah ni. Huish. Alright guys, so sekarang ni aku dah settle lah print. Tapi Masya Allah dia besar. Aduh, dia tak boleh nak adjust kecil pun. So aku rasa macam tak apalah. Kalau besar, lagi besar mata orang nak tengok lagi senang kan. Orang nak buang pun aku boleh nampak depan mata. Kalau dia buang lah aku boleh sepak dia. So cantik lah. Ada sebab juga jadi macam ni pun. Konten hari ni adalah konten dia macam prank. Why aku cakap prank? Okay, aku akan pergi dekat setiap orang ke mana-mana public. Siapa-siapa je, random person, tak kira lelaki ke perempuan ke, tua ke muda ke. Aku akan tanya dia, akak, saya sebenarnya ada masalah sikit. Kawan saya tu, dia dah macam cancel trip holiday saya. So, akak nak tak join? Ada tiket ni. Tiket ni, paper ni. Padahal paper ni sebenarnya kad. Tapi aku dah tukar jadi kad. Tapi bila mai sini, dia print A4. Dia tak jadilah. Dia tak jadi kad, dia jadi A4 paper. So, itulah sebab dia. So, aku akan bagi dia yang inilah. Dia tak mau ke apa, aku akan paksa dia ambil juga yang ni. Supaya dia ambil tu, balik tu dia macam lebih kurang konten hari ni dia macam mengangkat darjat sendiri, keturunan sendiri ke. So yang mana tengok daripada ambil A4 paper ni, awak dah kena prank daripada saya. Tapi Alhamdulillah kita dah satu jenis, satu jalan kebahagiaan sama-sama. Okay. So aku tulis kat sini, come and join my vacation crazy journey. Crazy journey sebab apa? Aku buat kerja gila. Aku buat benda-benda bukan-bukan pun. Aku buat vlog pun. So itulah sebab dia. So lagi kalau aku pergi approach orang ke apa, dia katakanlah dia tak mau ke, saya aku akan bagi dia juga. Kalau tak mau pun bagi tahu. Tapi tengoklah YouTube. So search nama aku ni. So ini hashtag Syahidians. Syahidians ni apa dia? Okay, Syahidians ni nama fan following aku. Yang aku tetapkan, insya-Allah. Esok kalau aku dah famous, inilah nama fan following aku. Aku dah plan lah. Tapi kalau depan hari ada apa-apa ke apa, tak apalah. Tengoklah macam mana. So itulah sebab dia. Okay, so konten hari ni lebih kurang prank bagi kat vacation. Tapi bukan kat. Ya ini. Faham So jom sekarang ni kita masuk mall. Aku nak masuk mall. Dalam mall tu baru boleh banyak orang. So dekat mall tu lah kita akan approach orang apa semua. Okay, so jom. Let's go. Alright guys, so sekarang ni aku dah pun sampai dekat ada orang tu. Aku dah pun sampai dekat Lalaport, Berjaya Times Square sini. So aku dah lipat dah paper ni macam ni. Baru senang nak pegang. Benda ni aku tak nak bagi kat siapa saja sebab ini tiket vacation aku. And aku kena bagi pada orang yang aku rasa macam aku boleh percaya and dia boleh pegang. Kalau aku bagi orang tepi-tepi jalan, dia tengok dia buang. Sekali dia buang tu. Dah lah YouTube channel kena buang lagi tu. Ni photo stick ni. Kalau ikutkan kad tapi dah keluar iPhone. Alright guys, aku sampai level berapa tak tahu ni, nama dia Book Kiss.
Apa benda lah, kis-kis lah. Dia macam kedai-kedai ni pun ada. Oi, hang lah mangsa aku. Alright guys, so sekarang ni ada sebelah ni ada brother aku. Hello abang. Hello. Tumpang tanya sikit. Ha. Okey. Saya bukannya nak kata orang-orang ejen ke apa ke yang datang serbu nak minta duit, tak. Bukan macam tu. Sebenarnya saya 21 hari bulan ni saya ada trip, ada holiday lah dekat London. So kawan saya tu dia dah cancelkan dia punya trip tu. So abang nak tak jalan dengan saya? Free. Abang tak payah keluar apa pun. Abang bawa abang punya badan jalan. Abang nak fikir lah, abang ambil dulu. Saya punya ni surat ini tiket dah, flight punya. Ni tempat apa basically? Tempat baca buku lah. Baca buku. Oh, abang datang lepak panjang kaki sini buat apa? Tunggu mak kan. Tunggu mak. Okey, jangan buka depan saya. Nanti kalau saya dah gerak baru buka. Okey. Sebab saya malu nanti. Okey? Okey, cantik. Terima kasih. Sini toilet mana? Toilet. Jalan sana. Oh, terus sana dalam ah. You mau pergi jalan-jalan ah? Terus saya ada kawan Jalan lah. Saya suruh you jalan. Apalah you ni. Itu pun tak ada faham lah. Benda memang aku nak bagi dia ni pun. Satu kali lah ambil gambar, tak boleh? Satu kali lah. Please lah. Sudah? Okey, tengok. Kasih tengok dulu. Okey, hantar. Kasih hantar. Okey, kasih hantar. Okey. Inilah market Jaya Square. Lalaport punya. Dulu aku banyak gila beli barang-barang rumah, barang-barang dapur yang semua sini lah. Inilah banyak kali aku shoot semua kat sini. Kalau hampa nak tahu. Tapi dulu lah. Sebelum adanya kereta Type R apa semua. Tapi sekarang ni Alhamdulillah. Dah jarang jumpa hampa semua. Guys, unfortunately sini tak ada orang. Kena keluar balik. Kita cari tempat lain lah. Let's go. Ini surat. Banyak penting punya. You Melayu ke Cina? Saya Cina. You Cina. Okay, you ada tengok YouTube? Okay, ini tiket. Nanti you balik rumah, you buka, you tulis dalam YouTube. Very important. You will see a very interesting guy talking in front of the camera. Straight, you will go one escalator up, then you will find the exit. Okay. This is the ground floor. Okay. Okay, welcome. There is no entrance from here or exit? No, because this is LG1. Okay. Okay, welcome. Ada orang tanya aku dah bagi dia yang betul punya lah. Abang, ada tak? Ingatkan orang tadi, sama baju. Hello. Assalamualaikum bang. Ya. Okay bang, saya actually nak bagi satu surat ni. Ini sampul penting lah. Abang nanti buka lah kalau boleh. Okey, jangan buka. Saya ada. Nanti kalau saya keluar baru buka. Sebab saya malu, blushing. Okey, bye-bye. And then nak cepatkan proses ni, aku bagi semuanya aku ayat. Aku bagi, ada yang aku lari bagi. And then ada yang aku terbagi dekat bini orang daripada luar negara. But yeah, ada juga yang tolak. Hello, Assalamualaikum. Saya daripada pihak management Lalaport. Dia bagi surat ni. Okey. Tapi dia cakap nanti kayaknya lepas saya keluar baru abang buka. Okey. Okey, terima kasih. Jangan buka lagi bang, bagi saya keluar dulu. Ush, ni baju apa? Abang ni baju brand apa? Sorry? Band 4. Yang macam abang pakai ni ah? Oh, ni yang lain. Oh, abang curang ah. Tak pakai baju barang ni. Saya basah. Cuci. Oh, cuci pula. Cuci pula. Okey, saya bagi abang tiket dengan saya vacation kita pergi Israel. On. Abang ambil sini satu ni. Jangan buka lagi. Abang pegang je. Itu abang punya. Ini tiket. Tiket ni jangan abang lepaskan. Abang follow rapat. Abang dah buka nanti, abang akan tahu baca nanti. Abang kena follow rapat. Mesti pastikan rapat. Tak rapat, tak kawan. Tapi yelah, saya kalau tadi awak tak curang dengan baju awak, saya dah beli sebab saya tak suka orang curang. Saya suka orang setia. Okey, terima kasih. Ui, Gayo siap. Ui, ni brand Gayo ni. Oi bang, abang sikit boleh? Kerupuk. Cik. Tak ada bang, gurau. Okey bang. Cantik lah abang pakai, semat lah. Suit yang abang pakai. Dia macam betul-betul fit dengan badan abang. Abang dah setting lah tu kan. Nak beli barang kan? Nak beli barang pun, nak bagi barang pun. Abang, saya letak ni satu sini. Ini surat yang kata tiket lah abang. Kayaknya kalau abang pegang itu, automatik abang kena follow rapat. Nama abang apa? Akmal. Akmal. Dia macam jatuh sikit, dia macam sendu abang. Abang kena naikkan balik. Okey abang. Abang pegang surat tu nanti abang buka. Tapi jangan buka depan saya. Bila saya dah keluar nanti baru abang buka. Boleh? Okey. Abang, bye. Saya gerak dulu. Okey. Jumpa lagi. Bye-bye.
Sebab dengan saya, kalau orang sembang, pak, surat terus. Oh, Saman. jangan lah. Pak dia kita buka. Okey. Okey. Okey, nama apa? Fahim tak? Fahim. Orang mana? Trust. Trust. Dia okay. Panjang. Okey bang, bye-bye. Okey, ni kedai apa ni? Kedai perempuan. Tak apa, aku masuk sebagai surat. Jangan tengok. Jangan tengok. Jangan tengok. Jangan tengok. Ni benda-benda bukan-bukan ni. Akak, saya tak boleh tengok, tak boleh buka mata sebab sini ni semua benda bukan-bukan daripada saya. Akak boleh cakap Melayu tak? Okey, ini sebenarnya kedai salah saya. Saya tak boleh masuk sebenarnya, betul tak? Okey. So, saya daripada pihak media management Lalaport, dia suruh hantar surat ni. Akak nanti ambil lah. Tapi akak jangan buka depan saya. Akak kena buka lepas saya dah keluar dari sini. Okey? Saya gerak dulu akak. Bye-bye. Bye-bye. Alright. Jangan tengok. Jangan tengok. Jangan tengok. Jangan tengok. Boleh tengok. Boleh tengok. Abang pula adik pegang. Adik mewakili semua. Muka awak muka macam orang luar tapi dia ada isi kan. Sama lah, saya pun sama. Kalau pergi mana-mana kan mesti orang cakap awak ni orang luar tapi bahasa Melayu macam terlampau lebih kat Malaysia pula. Okey, jangan buka. Nanti kalau saya dah hilang dari pandangan awak semua baru buka. Okey. Terima kasih. Hai semua. Ini YouTube channel saya. Alright guys, so jom sekarang ni aku nak kacau daripada orang ni daripada tengah main telefon. Waktu bekerja main telefon. Hello. Ini daripada pihak media Lalaport punya. Saman lah sebab awak dua main telefon. Sebab saya CCTV nampak abang dua main telefon. Saya tengah cari abang. Oh, saya tak tahu tapi dia yang bagi bang. Sorry bang. Saya tolong hantar je bang. Minta maaf. Itu je lah. Okey. Yang ni abang buka selepas saya dah buka, saya dah keluar nanti sebab pihak media cakap lah. Okey. Alright. Terima kasih bang Kesian duk kena bantai macam tu. Ya Allah, aku tak tahu ayat macam mana boleh keluar tu. Aku main cakap je kan. Lala dia pun macam takut tu. Muka dia serius tau semua. Aduh. Assalamualaikum abang. Abang tumpang minta letak dalam beg abang kejap boleh tak satu? Abang jangan buka lagi. Sabar. Terima kasih bang. Abang dah bawa masuk dalam beg. Saya dah keluar nanti saya dah balik apa semua abang buka. Sebab saya kalau abang buka sekarang ni nanti saya malu bang. Hai. Hai. Ada kahwin? Baru kahwin. Oi, congratulations on your marriage. Tumbuk bang. Okey. Oh. Habis bom. Oh. Dia buka. Orang dia koyak depan aku. You koyak ke macam? Ni. You boleh tengok, you tengok YouTube. Nanti you tengok. Okey. Okey. Dia koyak depan, tak adalah koyak sikit je lah. Terus nak buka telefon semua. Okey lah. Dia ni tak boleh nak sembang sikit pun. Terlampau cepat. Apa hang cakap apa dia? Nanti saya akan menambah. Okey. Terlampau cepat kalut sangat. Okey, ini 3 ada Sabar. Sabar meh. ini surat. Abang orang mana? Sabar kan aku? Okey, saya nak sajalah nak abang jaga sini betul tak? Asal aku tak boleh cakap ni? Ya Allah. Okey. Sekarang ni nanti kalau abang keluar, siapa-siapa je lah yang keluar, abang bagi je kat dia orang. Okey? Ataupun abang ambil satu, abang jangan buka lagi. Abang jangan buka. Saya dah keluar baru abang buka. Okey. Okey. Ini siapa-siapa je kalau keluar kereta kan abang bagi je. Kalau abang rasa macam dia tu okey ke apa ke abang bagi. Ini untuk apa dia bang? Ayolah, nanti kalau abang tengok tu, abang pegang lah. Benda sama je yang abang pegang ni. Jangan buka lagi. Bila saya dah keluar dari sini, baru abang buka. Okey. Alright guys, jumpa pada konten akan datang and vlog yang lebih menarik. Itu sahaja untuk konten kali ini. Bye-bye. Peace. Aku tolong dia angkat benda ni. Okey, bye-bye. Bye-bye. Welcome.